Hai, welcome back to my YouTube channel Tira Bastaman. Hari ni Tira nak balik kampung dekat Kelantan. Dah lama dah Tira tak balik kampung dekat Kelantan. And yang bestnya sebab kali ni Tira akan bawa balik my husband for the first time. Dia akan balik ke kampung Tira yang dekat Kelantan. Dia tak pernah balik lagi, tahu tak? Ya Allah. Lepas tu kita orang akan pergi ke Thailand, area-area Narathiwat tu satu hari. Kita orang akan tidur dekat sana. Tadi lepas-lepas subuh je Tira terus bergerak and Alhamdulillah tak jam lagi. Hari ni hari Rabu, okay? So kalau ikutkan lagi 5 jam je nak sampai ke Kelantan. So Tira harap tak jam, tak apa, tak semua. And boleh sampai Kelantan secepatnya. Kita pergi. Si tak reti drive. Dia drive kejap lah. Kejap je. Tapi sini banyak buat makan lah. Oh, ada pekan. Ada pekan. Ada askar. Masa saya last pergi Kelantan pun umur berapa lah. Time sekolah dulu. Tu pun sekali je kan, kejap je. Ada kedua kahwin. Lepas tu sekarang ni kali kedua lah ni. Jalan tak jam guys. Jalan so far okey, clear je. Sekarang baru pukul 8.48 pagi. Kita dijangka sampai pukul 1.20. 1.20. Tapi kita orang nak pergi breakfast sekejap lagi. Dengan ayam mertua, Abang Mama. Abang Mama, Atim, Kacai and Khaira and Karissa. Serangkan Tenggo Musang. Kita tengok ada apa. Makan bakso, bihun bakso RM7 je. Dengan yang ni bihun sup ayam RM7 juga. So murah tak? Yang rasa murah tak? Murah lah. Murah. Okey lah. Okey lah. Bihun dia macam ni, besar. Sebelah sini ni bihun laksa tu. Laksa siam. Laksa siam macam ni ya. Dia kecil. Panas. Juga cukup pedas. Mengantuk ya guys. Kalau boleh saya nak sampai, saya nak tidur. Kambing tu. Kambing siapa? Tapi dah kot. Tengok tu. Asam Jawa. Kau dah tak ada. So nice. I like. So now kita orang nak pergi makan dekat Suwarin Jinda dekat KB, cawangan KB. Dia ada 2 cawangan, PCB dengan KB. So nak pergi makan dekat yang KB. Kalau masalah kami beli untuk buka puasa. Tak fun. Biasa dia tak masuk dalam bilik.
Totodai tu. Ashu tak rasa. Macam mana kau pegang? Totodai. Tak dengar. Totodai. Nampak menarik. Tak tu. Tahu juga. Telur. Balik lah. Yang sini lah. Nak lembek. Adik-adik. Ya Allah. Tu abang saya paling gangster. Apa yang kat tu? Daging harimau menangis. Kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis, Tim? Patah gigi dah. Sos. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sos ikan. Terasa sos ikannya. Tom Yum. Tom Yum. Lah, gano. Ni soto egg. Tom Yum. Bahasa Melayu telur masin. Soto telur masin. Ambil satu je kan. Masa soto tu manis sikit. Dia manis ke dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makan beli apa ni? Kakak tak ambil Betul? Dia macam manis sikit. Kan? Orang Kelantan panggil apa, Abah? Komye? Tom Yum. Apa kau Kelantan? Sorry, interrupt your video. Tom Yumnya memang strong. Memang ikan siakap ni. Dia ada sos merah and sos hijau. Bihun. Suun lah. Ni ada ni. Ni daun selasih kan? Tara. Rasa lah cik nak rasa. Buku apa Kak Nyai? Nasi air. Tak nyai. Bubuk. Ni kedainya. So, sampai sini je vlog Tira untuk video kali ni. Hari ni Tira nak pergi masuk mana Yayang? Naratiwat Thailand. So, korang tunggu Tira in the next vlog, in the next video. Tira akan bawa korang masuk Thailand ke Naratiwat from Kelantan. 24 jam kita duduk di Naratiwat Kelantan. So korang stay tune dekat video Tira yang seterusnya. Dan thank you follow and thank you tengok video Tira sampai ke akhirnya. Bye bye.